Ada masuk auto show? Masuk auto show Okey. Okey, mas stay usaha ni. Play dia. Belah kanan. Jalan. Belah kanan. Sudah? Masuk auto show. Apa ya? Ha? Apa? Aboy. Tak kenal. Tak kenal. Oh, Aboy. Masuk auto show ah. Apa yang nak boy? Tak kenal. Jawab ah. Ha? Kenal. Itulah pasti dah. Lama. Terima kasih Tuan Haji Ramdan dan saya dimahamkan dalam berdiri lebih tinggal di diskaun ni. Tapi kita jumpa dengan Tuan Haji ya. Kita support pedagang-pedagang mereka. Ya, Mr. James, apa khabar? Abang pagi, abang-abang, apa nak jadi sekolah, Indian Rider Cafe ataupun marilah sekolah Haji Ramdan tersebut. Terima kasih Mr. James. Ni. I love you. Ya bang, ni jual stiker. Daripada mana bang jual stiker ni bang? Kuala Lumpur. Ataupun cari stiker custom ke ready made bersama sini ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Stiker. Okey. Okey, kita jumpa abang yang mana juga banyak warna dalam stiker. Berbagai stiker tulisan siap, tulisan Hindu, tulisan Allah, tulisan bukan tulisan lah. Tulisan Cina. Bang, kenalkan nama bang. Promote penjagaan nama tu bang. Bagi orang yang tahu ni apa, tak tahu makna ni apa. Okey. Saya Floyd Margon. Kita sama penjagaan mereka dan beberapa baju-baju yang cantik-cantik sebagai supporter Waka Bike Week 2022. Baju lelong pun ada. Saya dimahamkan baju lelong berharga RM10 saja sehelai. Boleh datang, stok masih banyak. Siapa cepat dia dapat. Baju GT RM20 lelong. Loyal ada. Macam-macam baju cantik-cantik baju yang dijual oleh Margon Black. Serai Borneo. Mana abang ni minta seorang jurucakap kita promote tempat abang ni. Parti Serai Borneo yang datang daripada Sarawak. Ya bang, boleh kenalkan diri bang, promote tempat abang bang. Assalamualaikum. Ini kita MBW Malacca Big Ring. Semoga hari cerah selalu. Kita main singgah ramai kat sini. Ini kita dari Minyak Parti Serai Borneo mempromosikan dekat MBW ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Abang Hafiz. Ya, Parti Serai Borneo yang mana menjual minyak-minyak untuk urut-urutan dan mereka pun ada buat servis untuk urut free.
Tapi lepas urut kena belilah minyak Kita kena support perniagaan kawan-kawan. Ya, saya bersama dengan Ada. Lalu berjalan sini kan. Oh. Dia ni lah. Abang Ishak, kunci rezeki. Tempat dia ni dah ramai pengunjung, hanya install saja. Saya minta Abang Ishak lah bagi tahu apa itu kunci rezeki yang mana info ni amat berguna kepada kita semua. Silakan Abang. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pengunjung yang hadir. Okey, untuk belanja kali ini special sikit sebab bila tuan-tuan dan puan-puan belanja di mana-mana gerai, di mana-mana booth di Melaka Bike Week ni, tuan-tuan boleh minta kumpul lucky draw daripada peniaga-peniaga ataupun daripada vendor. Cara dia mudah je, tuan-tuan kena install dulu apps kita. QR Plus. Lepas tuan install, Awet tak kenal pun. tuan-tuan Awet tak kenal tak boleh lah, mana pun tak boleh. Vendor-vendor kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang install percuma je. Nanti kita akan bagi Tengok abang. Saya tanya lah. untuk kartu kunci. Saya ramai kadang-kadang kunci hilang ke apa. So dia dapat untuk gantung kunci. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekejap lagi dalam pukul 1 ataupun setakat sekarang kita ada offer baju cuma cuma daripada sponsor-sponsor kita. So siapa yang ada QR Plus ni saja yang boleh ambil baju percuma ni. Okey, so saya harap tuan-tuan puan dapat install cepat. Kalau pukul 1 nanti kita akan bagi baju secara percuma je. Kalau ada apa-apa yang tanya boleh berusaha dengan itu masuk dan seterusnya untuk vendor-vendor ataupun peniaga-peniaga yang ada di sini, kalau tuan-tuan belum ada lagi restriksi untuk vendor, datang ke kami akan jelaskan. Dan boleh sebab semua yang install QR Plus ni akan ada apps yang boleh tengok kedai perempuan dekat dalam apps mana. Okay, itu saja. Terima kasih abang untuk kita beri kesempatan ini dan jual Kahwin. Terima kasih Abang Is kongsi rezeki. Dan kita bersama dengan King Invent, yang mana tim dia hari ini support kita pada untuk motorhome gang. Ya, Abang Invent, boleh apa itu motorhome? Ramai orang tak tahu bang. Ke nak pergi dekat sana? Assalamualaikum. Terima kasih abang putih kita. Alhamdulillah. Okey, saya bikers, saya juga ada grup motor performance. Untuk hari ini kita ada 6 unit. InsyaAllah kita akan bagi lagi. Kalau tahu apa itu motor performance, malam ni kita ada buat dengan itu kita akan terangkan. Terima kasih King Invent. Dia kendaraan motorhome ada di belakang. Saya difahamkan dia sanggup berbelanja hampir puluhan ribu untuk make up dia punya motorhome.